Selamat sejahtera. Video ini akan membincangkan mengenai penghayatan etika dan peradaban dalam konteks masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Kita akan menelusuri definisi, sejarah serta peranan kita sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Secara dasarnya, etika didefinisikan sebagai prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan individu maupun kumpulan. Manakala, peradaban merujuk kepada keadaan hidup bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur. Kedua-dua elemen ini merupakan tunjang kepada keharmonian sesebuah negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik yang didasari oleh masyarakat kepelbagaian hasil integrasi budaya Melayu, Cina, India serta pribumi Sabah dan Sarawak. Perpaduan dalam kepelbagaian ini menuntut kita untuk menghormati perbezaan sebagai satu kekuatan nasional. Dari sudut sejarah, pemahaman bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka hingga ke era pasca merdeka demi mengambil pengajaran masa lalu untuk membina masa hadapan. Proses integrasi melibatkan penyatuan etnik melalui perkongsian nilai dan norma universal. Rakyat Malaysia berperanan penting dalam memastikan keadilan sosial terpelihara tanpa sebarang diskriminasi. Selain itu, individu harus memikul tanggungjawab sivik dalam pembangunan negara serta mempraktikkan kelestarian etika murni, terutamanya dalam mendepani cabaran etika cyber di era digital kini. Kesimpulannya, penghayatan etika dan peradaban yang jitu akan memastikan kelangsungan keharmonian negara. Sekian, terima kasih.